Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Jumpa lagi kita di channel Aku Boleh Buat guys. Okey, bagi yang baru terjumpa channel ni, mohon bantu saya untuk tekan butang subscribe, like dan share ya guys. Okey, ada pertanyaan lah, macam mana kita nak check kita punya camber tayar ni okey ke tak okey kan. Jadi kita boleh buat sendiri je kat rumah untuk check dia. Okey, first kali korang kena ada dia punya ni lah penimbang dia. Okey, saya letak dekat link untuk korang tengok kau nak beli. Alright. Okey, dan ada juga yang bertanya macam mana nak set untuk check ni. Kita kena setting dululah benda ni. Okey, penimbang ni, okey, penimbang camber ni korang tengok macam ni. Dia ada air tu, nampak? Air ni lah yang akan menunjukkan bahawa tayar kita tu berada dalam keadaan baik ataupun tak dia punya camber dia tu. Balik. Okey, macam ni. Okey, first kali dia ada dua bahagian. Satu yang ni dia boleh laras, dan ini dia punya body dia lah. Okey. Okey, kalau kita tengok ni, ke bawah ni skru dia. Nampak? Ni sebelah naik. Dia boleh turun, naik. Okey. Belah sini pula naik. Okey, first kali apa yang kau kena buat adalah kena samakan dia punya dalam ni dengan body kat luar tu. Okey. Okey, lebih kurang ni sama Okey, bila dah sama macam ni, baru kita boleh ambil bacaan awal kita punya tayar kita tu dalam keadaan terbaik ataupun tak lah dia punya camber dia tu. Okey. Yang model lama dia ada timbang air kat sini. Okey, kat sini ada timbang air. Yang model baru dah tak ada, dia cuma ada dekat sini je untuk dia bagi, okey, untuk bagi sengit ke tak sengit masa kita letak. Okey. Alright. Jadi yang ni kita kena agak-agak je lah. Okey, nampak dah sama macam tu. Okey ni. Ni dalam keadaan neutral lah, kita boleh timbang. Okey, satu lagi alat yang saya akan guna adalah ni timbang air orang buat rumah. Beli yang pendek pun okey, ni saya beli yang panjang. Okey, so cara dia, kita akan letak kat sini. Okey, kita letak sini. Okey, nampak ni dengan sini dia akan bersentuhan, dan kemudian kita akan ukur pula pada sini lah. Kita akan letak dia, dan kita boleh tengoklah bacaan dia berapa. Bagi rim yang boleh nampak dia punya disk ni, boleh terus kita lekatkan pada disk tu pun boleh juga. Okey, lekatkan, kita akan nampak dia punya bacaan camber dia lah. Alright, jom kita buat kita tengok macam mana. Okey guys, first kali saya lekatkan dulu timbang ni pada rim. Dia bersentuh dari sini dengan sini. Tengoklah rim macam mana. Kadang-kadang ada yang bibir atas ni lebih daripada yang tengah ni dia punya ni. Jadi yang ni bersentuh, bawah pun bersentuh, ataupun yang ini dengan ini dia bersentuh. Jadi kiranya samalah tu. Okey, patutnya saya tak perlu ikat pun ni, tapi sebab nak ambil gambar jadi saya ikat lah. Okey, kemudian kita boleh letak dia punya camber gauge ni kat sini. Jadi kita akan nampak lah dia punya bacaan dia. Okey guys, ni bila kita lekat kat sini, okey, kita akan dapat dia punya bacaan dia. Macam kereta saya ni positif 0.5. Okey, banyak jugalah saya jumpa dalam grup chat
Yang terbaik untuk setting camber ni adalah negatif 0.5 hingga 1. Dia punya buih ni duduk belah sini. Jadi macam kereta saya ni, tayar ni dia akan makan luar lah. Belah atas ni dia terkeluar. Patutnya belah atas ni dia ke dalam, yang bawah tu dia terkeluar sikit. Jadi kita kena dapatkan negatif 0.5 hingga 1 lah, tu yang terbaik lah. Dalam saya jumpa dalam grup-grup chat semua. Okey guys, ini cara kita nak ambil bacaan sebelum kita adjust camber. Okey, macam kereta ni positif 0.5 lah, lebih kurang, ataupun 0.8. Jadi bolehlah kalau nak buat camber ni, tapi skru ni tak ada lagi. Okey guys, semoga video ni memberi sedikit manfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Jumpa lagi jika berkesempatan. Bye bye.